Janganlah part 2 aku apa pancing. Dah panjang pun belum tentu. Tak, kalau 4-2 seminggu MC lah. Besar. Review kan? Keindahan Pavilion. Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak review bilik di Pavilion. Okay, so bilik aku nombor 200. Basically is facing the pool lah. Masuk-masuk aje nampak pool ni. Aku sebenarnya kalau ikutkan khusus, so aku sekejap lagi nak belah dah, 3 hari 2 malam. Sepatutnya aku buat review bilik ni sebelum aku dah kotorkan. Tapi tak apalah. So basically masuk-masuk je kau akan nampak dressing table dia dekat sini, which is facing cermin ni facing kau punya tilam katil. Lepas tu okay, ni semua tempat kopi, water heater. TV aku tak buka, so aku tak boleh nak komen lah macam mana quality TV, clear ke tidak rancangan dia semua. Sebab aku tak guna pun. Khusus ni agak busy lah, ada aktiviti, so tak sempat. Okay, lepas tu bawah ni fridge, tempat korang letak kau punya bag, baju. Okay, lepas tu katil kau orang memang besar. Dia bilik ada kipas dengan aircon. Tapi yang unik ni mungkin aku rasa hotel ni dah lama. So dia ada bagi kau ni fan punya speed, butang macam ni. Lepas tu ada dimmer, aircon punya dimmer ni. Lepas tu kau kena buka aircon, kau kena tekan butang hijau ni lah. Okay, lepas itu apa lagi? Right. Yang uniknya dia punya ruangan ni, nampak dia punya separator. Ini adalah keseluruhan tandas dia sebenarnya. Tandas dia termasuklah tempat korang letak baju, ada hanger, ada safe, tempat iron, dia bagi sekali iron tu. Lepas tu kau punya amenities lah, cotton pad ke, shaving ke apa. Lepas tu ada dia punya tempat dressing, sinki, cermin. Dan yang paling elemen utama ada bathtub. Tapi dia separated lah, shower room dengan tempat WC separated. Agak pelik jugalah kan. Baiknya kalau let's say orang tu nak buang air besar, air kecil, dia boleh pergi sana tanpa mengganggu orang yang mandi. Tapi biasanya kita orang Malaysia ni, orang kata satu kerja lah kan. Kau nak daripada sana gerak ke sini lah, dia tak adalah berapa jauh pun, 1 meter lebih kurang je kan. Tapi yelah, dia agak unik lah. Dan biasanya bila orang masuk bathtub ni, semua ruangan ni adalah ruangan untuk toilet lah sebenarnya. Sebab tu kau boleh ada pintu sliding ni, kau boleh tutup. Sebab yelah, depan-depan kau pun dah memang tempat high traffic, orang lalu lalang. Tak ada tinted Aku buka lampu ni semua sebab aku dah berpakaian. Tak ada apa-apa, tapi dinasihatkan lah kalau korang bawa, especially yang perempuan tu, laki pun samalah aku rasa. Memang orang akan nampak. So ini view daripada depan dia, swimming pool. Tapi yang baiknya aku punya unit ni dekat dengan amenities lah. Kau keluar ni saja, depan tu adalah tempat breakfast. Naik atas ni adalah tempat registration reception. So macam tu lah ruangan. So ini adalah Hotel Pavilion di Port Dickson, Negeri Sembilan. Of course kiblat semua ada, fan, kiblat, aircon aku rasa berfungsi dengan baik lah kan.
Lepas tu rasanya apa lagi apa yang aku suka pasal ni adalah toilet dia besar. Setengah daripada bilik ni toilet, dan sangat besar lah sebenarnya bilik ni kan. Lepas tu cermin dia memang aku semalam aku tak sempat guna pun. Hanya wife aku yang sempat guna. Dia guna kejap lah benda ni. Tapi dah agak worn down jugalah hotel ni kan. Dia tak adalah dia tak baru lah. Boleh lah dah 10 tahun lebih, 20 tahun lebih adalah ni. Masih guna kayu punya method lagi kan. So okay, aku rasa itu sajalah kot daripada aku. Nanti aku akan selit-selitkan juga dia punya laluan ke atas, ke koridor, untuk korang tengok nantilah bila aku nak check out je lagi. Okay, goodbye. Bye-bye.